Apa khabar kawan-kawan? Ini Chef Hanan. Hari ini Chef nak buat satu special resipi ayam goreng Al-Baik. Kepada mereka yang tak tahu apa tu ayam goreng Al-Baik. Al-Baik ini satu jenama yang famous seperti KFC. Dia famous kat Middle East, Timur Tengah, Arab Saudi, Dubai, UAE lah. Dia famous bahagian situ, bahagian sana. Okey, ayam goreng ni memang lain daripada KFC ke atau ayam goreng apa, mana-mana ayam goreng lah. So hari ni Chef nak tunjuk cara buat ayam goreng Al-Baik. Okey. Memang mudah guys, simple resipi dia. Bersama dia, Chef akan ajar macam mana nak buat sos cicah dia, garlic sauce. Dua-dua bahan ni dalam video ni. Okey, jom guys. Okey guys, first kali angkat satu mangkuk mangkuk yang medium size lah. Kita nak buat apa dia punya marination untuk ayam goreng Al-Baik. So kata ni untuk satu ekor ayam ya. Sebiji telur. 200 ml buttermilk. Buttermilk ataupun boleh pakai yogurt lah Yogurt. Macam kalau pakai yogurt, kalau tak dapat buttermilk, kalau pakai yogurt, taruh 100 gram yogurt, 100 ml air. Campur-campur lah. Yang ni saya pakai 200 ml buttermilk. Okey, boleh carilah supermarket ada buttermilk Langsung masukkan 3 sudu besar sos hot sauce sriracha. Kalau tak ada dapat sriracha boleh gantikan dengan apa? Cili giling lah kalau tak ada dah Satu sudu besar sos cili. Okey, masuk. 3 sudu besar serbuk paprika. Paprika itu apa? Macam serbuk cili juga. Dia warna dia merah tapi dia tak pedas. Kalau sebab dia ayam goreng Al-Baik ni dia warna merah-merah kemerahan So kalau tak ada dapat paprika boleh pakai serbuk cili babas tapi pakai setengah kuantiti lah Saya masukkan 3 sudu besar. Jangan masukkan 1,5 sudu sebab kalau babas dia pedas tau. Okey. 1 sudu besar bawang putih yang dicincang. 1 sudu besar garam. Serbuk lada putih. Macam setengah sudu kecil. Okey, cantik. Lebih kurang 100 ml air. Okey. Ini marination dia kita bagi gaul-gaul bagi dia gaul hingga dia betul-betul rata. Okey, simpan tepi dulu. Di sini Chef ada 1 ekor ayam potong 12 Kalau tengok apa ayam Al-Baik dia potong 9 ketul Chef potong 12 ketul sebab apa anak-anak kecil kat rumah Chef ada 2 orang dia kadang kalau besar sangat dia susah dia nak makan. Okey. Kita tuangkanlah apa bahan perapan kita. Bagi dia tenggelam Okey. Perak ayam ni sehingga you hilang kesabaran. Okey. Kurang-kurang 2 jam lah. Kalau Chef hilang sabar dalam 2 jam. Kalau betul-betul nak result yang bagus, kita nak biar dia perak semalaman. Datang dalam petujuh, biar dia betul-betul perak satu malam. Ayam dia memang power. Okey. Kurang-kurang 2 jam. Kalau datang petujuh, bila dikeluarkan, biar dia suhu naik ke room temperature. Jangan terus goreng masa dia sejuk. Sebab takut dalam dia tak masak. Okey guys Chef nak perak dia 2 jam. See you later. Okey. See you later nanti Okey. See you later. Untuk garlic sauce 50 gram bawang putih, 1 sudu besar cuka, 1 sudu besar air limau, 3 sudu besar minyak, 1 sudu besar gula, sedikit garam, 50 gram air dan 50 gram mayonis. Kasih blend hingga smooth, jadilah garlic sauce. Okey guys, apa ayam Al-Baik kita dah perap selama 2 jam. Okey, cantik. Okey, sekarang kita nak dredging kita nak bedakkan ayam ni dalam tepung gandum. Kita akan goreng. Okey guys, ini ayam kita perap tadi Kita tambahkan 1 mangkuk. Okey, dalam mangkuk ni saya tambah air Air lebih kurang 1 liter lah 1 liter air. Dalam air ni saya masukkan sedikit baking soda 1/4 sudu kecil macam tu Fungsi dia ayam kita nanti kita goreng dia akan jadi betul-betul crispy. Okey, bagi campur. Mangkuk besar lagi ni
Saya akan tambahkan tepung gandum. Tepung gandum saja, bukan tepung apa-apa. Tepung gandum. Kita angkat ayam ni, kita akan bedak di sini. Kita masuk dalam air ni, kita keluarkan, kita bedak balik. Kita buat proses ini 2 kali lah. Jadi ayam ni ayam jadi betul-betul double coated lah. Double coated dia jadi betul-betul crispy. Okay guys. Okay, angkat ayam kita. Masuk dalam tepung. Baik, dia betul campur guys. Angkat dia. Masuk dalam air. Tenggelamkan dia je. Lepas tu angkat balik. Letaklah tepung balik. Okey. Macam ni. Nampak tak? Okey, begini. Okey, letak di atas jaring kita. Angkat ayam. Bagi bedak dia. Masuk dalam, tenggelamkan dalam air jap. Macam ni Okey, masuk balik. Coating dia. Lepas tu letak atas jaring. Senang tak guys? Kita ulang semua proses ni Saya habis ayam tu. Dah bedakkan ayam dah, nampak tak? Chef tak bedakkan semua Separuh chef letak dalam tersejuk sebab saya dengan bini saya dengan anak, 2 orang anak pun kecil tak habis makan semua ni So simpan, chef yang lebih tu simpan untuk besok, goreng besok ke macam tu lah. Sekarang ni nak goreng ayam yang setelah dibedakkan sekarang. Okey? Jom. Chef. Okey guys, minyak dah panas dah. Sebelum goreng kita test power dia minyak cukup tak? Cukup panas tak? Kita taruhkan sedikit lah tepung dia. Oh, dah goreng, dah panas dah, nampak. Okey, minyak dah panas. Okey, minyak dah panas, dengan hati-hati kita masukkan ayam kita Kita goreng selama 8 hingga 10 minit macam tu. Okey? Api medium jangan api terlalu besar, nanti kerak dia coating dia akan hangus. Okey? Api maintain medium guys. Okey guys, sudah 10 minit Kita keluarkan ayam. Ayam pun cantik nampak guys, sudah masak Oh, cantik guys, juicy Okay guys, time to test Okay guys, masa untuk cuba ayam goreng Al-Baik kita. Crispy, wangi. Ayam dia guys memang nampak mengancam. Okay. So, kita nak cuba ayam goreng ini bersama dengan sos cicah dia. Okay, sos cicah, garlic sauce sos bawang putih. Kita cuba guys Cuma makan guys
Wah. Wait ah. Ayam goreng guys. Juicy, crispy. Ayam goreng guys. Juicy, crispy. Kerak dia memang crispy ya. Tengok ya. Cicah sos dia. Sos ni guys. Memang power guys. Sos garlic ya. Tengok ya. Wah, memang best guys. Sos dia memang bagus. Ayam ni jangan cicah sama chili sauce Ayam ni jangan cicah sama chili sauce Cicah sama garlic sauce ni. Guys, ayam ni memang best guys ya. Okay guys, itu saja untuk hari ini. Tolong like video ni, share sama kawan-kawan Tolong komen kalau cuba resipi ni. Tolong komen macam mana dia jadi Jumpa lagi next week guys Signing off, Chef Hanan. Take care guys, bye-bye. Nice mah. Spicy mah. No spicy Budak kecil pun cakap tak spicy. Hello. Hello. No spicy baby. That's spicy. 那我不想。 Bye-bye.